Apa beza gold bar dan juga dinar? Saya confused lah nak pilih yang mana satu lebih baik. Dinar ada dinar kecil, ada dinar yang besar. Di Public Gold ada saiz dinar, suku dinar, setengah dinar, 1 dinar, 5 dinar, bahkan ada 10 dinar. Sama juga dengan gold bar, ada gold bar yang kecil dan ada gold bar yang besar. Jom kita tengok apa bezanya. Dekat tangan saya ni tuan-puan, ini adalah item emas 5 dinar. Yang ini pula gold bar 10 gram. Perbezaan gold bar dan dinar cuma satu, iaitu bentuk emas tersebut. Gold bar ataupun jongkok emas bentuknya segi empat. Manakala dinar emas bentuknya bulat macam duit shilling. Dinar ni tuan-puan juga dipanggil sebagai gold coin sebab ia memang shilling emas. Dari sudut potensi keuntungan, tiada beza pun gold bar dan juga dinar. Harga per gram sama, spread sama, keturunan pun sama. Keturunan 999. Bezanya cuma pada bentuk. 1 dinar tuan-puan beratnya 4.25 gram. Jadi 5 dinar 21.25 gram. Jadi tuan-puan tak usah confuse nak beli gold bar ataupun dinar. Yang penting tuan-puan boleh menabung dekat akaun emas Gap Public Gold dengan serendah RM100. Bila gram dah cukup, tuan-puan boleh pilih sama ada nak keluarkan gold bar seperti ini ataupun dinar seperti ini. Dulu ragu, kini tahu, jom mulakan simpanan emas.